Dari segi passion tu memang ada lah. Kalau misal kata bila kita repair basikal ke, bila kita repaint basikal ke, bila kita tengok hasil tu memang rasa macam puas hati lah. And then bila kita nampak, saya nampak macam condition basikal tu macam tak memuaskan, rasa macam ralat lah. Kalau misal kata benda tu repair tak cantik ke apa ke, kita rasa macam dari situ mungkin lahir rasa minat lah. Kalau dari jenis basikal tu, it depends on kalau misal kata orang tu nak style macam backpackers lah. Dia lebih perlu kepada basikal touring bike lah. Maksudnya yang boleh bawa luggage banyak, yang boleh bawa kemah. Tapi itu akan makan masa lama lah sebab satu basikal berat, and then dia jenis untuk long distance and comfort, betul lah. Dia nak fast pace, let's say dalam dia nak cover 150 ke 200 kilometer sehari ke apa, itu dia perlu road bike lah. Packing barang pun macam ada yang memang special untuk very compact punya bag lah, bicycle punya bag. Okey, ni contoh mountain bike yang kita convert pergi ke touring lah, tapi dia dari segi handle sajalah. Daripada asalnya dia handle straight saja, biasa macam normal mountain bike. So waktu kayu tu dia akan banyak hand position lah. Dekat sini boleh pegang, sini boleh pegang, sini pun boleh pegang. So dia macam tak lenguh lah, dia boleh untuk long distance dia boleh berubah-ubah position tangan. Dari segi gearing, mountain bike punya gearing maybe nak perlukan crank chainring yang lebih besar lah, sebab dia melibatkan mungkin jalan dia saja. And then tyre tukar ke yang lebih robust lah, yang lebih puncture proof untuk touring biasa long distance. Lagi satu nak tambah pannier rack. Kalau boleh nak tambah pannier rack pun okey juga untuk bawa luggage, untuk bawa bag lah. Biasa orang akan letak bag tepi atas. Kadang ada juga yang jual sekarang ni model frame bag. Dia akan bentuk triangle macam ni, penuh kat dalam ni. Ada jenis yang ikat tepi pun ada juga. Ada yang dekat depan handle pun ada juga, maybe untuk kemah, untuk sleeping bag lah. Kemudian pastikan comfortable on the bike lah. You akan enjoy cycling lah. Bila you comfort, insyaAllah you akan enjoy cycling lah. You akan enjoy the moment lah, daripada you fikir macam aduh lenguh lah kayu ni jadi tak seronok.